Yang ini dari Encik Said Alatas berkongsi. Apa khabar Encik Said Alatas? Katanya, Kisi, sebelum saya nak ketengahkan kisah, saya mohon maaf. Niat saya berkongsi pengalaman bukanlah untuk mendapatkan mendapat nama ataupun nak kasih nombor saya. Tolong jangan sebarkan nombor telefon. Harap Casey fahamilah. Tapi saya saja ingin berkongsi pengalaman-pengalaman saya ketika membantu orang yang memerlukan. Maklumlah, setiap orang ada keupayaan mereka tersendiri. Jadi saya diberikan tanggungjawab untuk membantu dalam dunia-dunia misteri ini. Di Singapura berlaku kisah ni. Ini rumah di salah sebuah kawasan di Pasiris. Rumah orang yang dimaksudkan ni, kalau Kisi pergi, betul-betul tepi sungai api-api. Apa yang berlaku di sini, kata Encik Said Alatas. Saya mendapat mendapat pertanyaan dari seorang sahabat, boleh tengokkan tak rumah seorang kakak ni yang tinggal di Pasiris. Bila saya tanya kenapa, dia kata dia tak tahu. Mungkin boleh pergi dan tanya tuan punya rumah sendirilah. Jadi saya cuba cari masa lapang lah. Saya pun bukanlah buat kerja ni full time. Saya ada kerja yang lain, kata Encik Said Alatas. Jadi satu hari itu jodoh saya ditemukan dengan kakak ni dan suaminya. Saya datang ke rumahnya sekitar pukul 3 petang. Bila datang, saya tanya kenapa. Tapi bila saya datang, saya rasa sesuatu macam tak kena dalam rumah ni. Dan saya tanya kenapa dan apa yang berlaku. Kata isteri dengan suaminya, anaknya sekarang dah tak nak duduk dalam rumah ni lagi. Sebab apa? Anaknya dua-dua anak gadis takut tinggal bersama dengan kakak mereka yang tinggal tidak jauh dari kawasan itu. Jadi saya tanya apa yang berlaku. Baru-baru ini, di ruang tamu rumah mereka, seringkali waktu malam akan hadir seorang perempuan duduk di sofa. Mula-mula anak saya yang nampak, dia fikirkan kakaknya yang duduk dekat sofa. Dia masuk tandas, dia keluar balik, kakaknya masih di sana. Bila dia tegur, kakaknya baru keluar dari bilik nak pergi ke tandas. Dia terperanjat. Kemudian yang kena kali kedua adalah saya, iaitu ibunya lah, kata Encik Said Alatas. Bila dia keluar waktu itu, dia nampak ada perempuan duduk di sofa. Dia fikirkan anak gadisnya. Dia kata, kau tak nak tidur duduk kat luar ni malam-malam. Kata kakak ni, dia masuk tandas. Dia keluar balik, anaknya masih duduk di sana. Apa yang berlaku? Kata Encik Said Alatas bila saya tanya, jadi apa yang kakak lakukan seterusnya? Kakak pun tegurlah. Kenapa engkau tak masuk bilik? Kakak dengar, Kisi, anak kakak batuk dalam bilik. Bila dengar anak batuk, kakak toleh balik dekat sofa. Atas sofa tak ada orang. Suami kemudian pernah kena ganggu. Di sofa yang sama, perempuan, Kisi, tengah-tengah malam duduk. Nampak belakang rambut hitam panjang. Dan setelah kejadian itu, rumah kakak seringkali setiap malam mesti bau wangi. Bau wangi, Kisi, macam bau bunga ada, macam orang gunakan wangi-wangian. Sampaikan kadang-kala bila kakak terjaga malam, nak ke tandas kejutkan suami, kakak dengan suami akan signal, tunjuk hidung. Ada bau tak? Suami akan angguk. Dan kemudian, yang paling menakutkan sangat-sangat, kakak dengan suami sedang tidur dalam bilik. Anak kakak terpekik sekuatnya, Kisi. Kakak dengan suami bangun, pergi bilik, dia menangis. Dua-dua menangis serentak. Satu bilik lain, tapi dua-dua terpekik menangis serentak. Tanya kenapa? Dua-dua kata, tadi bila tidur, dalam gelap ternampak ada perempuan menyangkung depan pintu rumah.